Anda semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan ke udara lagi. Kita akan ke udara lagi. Jadi saya nak tunjuk dekat anda tentang strategi digital esok. Esok kita akan open. So berapa ramai dah ready? Berapa ramai dah ready? Esok kita akan open. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dipersilakan untuk anda bertanya soalan. Okey. Jika anda ada soalan berkenaan tentang digital pada malam ini, anda boleh tanya. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kita disajikan dengan program esok. So apa program esok tu yang kita nak buat? Kita nak buat bootcamp bukan seminar, bootcamp Grow Digital. Bukan biasa-biasa kita buat, insya-Allah. Bootcamp Grow Digital ini memang kita design untuk anda yang baru nak mula tentang digital. Boleh ke boleh semua? Okey. Saya nak okey ke suara dia? Okey, so saya nak sajikan anda dengan satu. Okey tak suara macam ni? Suara jelas tak? So far suara jelas tak? Kalau suara jelas, anda boleh bagi tahu. Kalau suara jelas, anda boleh bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya nak sajikan program kita esok. Esok pukul 10 anda terus jumpa saya. So pada anda yang belum dapatkan, anda boleh dapatkan sekarang. Dekat mana nak dapatkan sekarang ni? Dekat mana nak dapatkan sekarang ni? Anda boleh dapatkan di digital, di growdigital. Anda boleh dapatkan di growdigital.win. Boleh ke semua? Boleh ke semua? So ada tak soalan anda nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Malam ini saya live sekejap saja tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Malam ini saya buat live sekejap saja. Ada ke yang nampak live saya malam ni? You all nampak ke live saya pada malam ni? Nampak tak? Ke tak nampak? Kalau tak nampak bagi tahu. Siapa nampak live saya pada malam ni? Kalau nampak, bagi tahu nampak. Siapa datang daripada grup WhatsApp? Cuba bagi tahu. Siapa datang daripada grup WhatsApp tuan-tuan dan puan-puan? InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, banyak perkara yang saya akan share esok. Esok saya akan share banyak perkara. So jemput untuk join sesi live kita. Jemput untuk join sesi live, sesi bootcamp kita. Okey. Link tu macam tak betul sebab tak ramai orang join Ada tak soalan nak tanya? Siapa ada soalan yang anda nak tanya, boleh komen di bawah. Siapa ada soalan, anda boleh tanya. Siapa yang dah nampak, siapa yang dah dapatkan, siapa yang dah dapatkan, boleh komen di bawah. Tuan, kalau saya sebulan berapa net profit? Biasa saya dapat dalam 6k, 5k, macam tu lah. Tapi depend. Kalau saya spend besar, saya mungkin dia dah lain. Kalau saya nak 10k sebulan tu dalam masa 2 minggu, dalam masa 10 hari, dia lain. Dia punya profit dia mungkin lebih rendah. Okey, ada tak soalan? Cuba tanya di bawah. Siapa ada soalan boleh komen di bawah. InsyaAllah saya akan live pada malam ini setengah jam. Jadi kalau anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya. Sebenarnya malam ni saya penat. Malam ni saya penat tuan-tuan dan puan-puan. Tapi saya nak juga buat live sebab saya nak bersama dengan anda. So saya harap sesi live pada malam ini adalah sesi live yang mana anda boleh bertanya. Okey, anda boleh bertanya, nak join ke? Mungkin anda 50-50. Ada juga
Aku nak ke berbaloi ke aku join. Mungkin 50-50. Jadi gunakan kesempatan ini tuan-tuan dan puan-puan untuk anda bertanya. Okay, kalau anda nak saya share juga pada malam ni, nak share knowledge, tak ada masalah, boleh juga. Ada tak whiteboard? Apa whiteboard ada, marker pula tak ada. Tak ada masalah, saya ada digital whiteboard. Sambil-sambil kita berkongsi knowledge. Apa yang esok saya ajar. Esok 10 malam. 10 pagi. Esok 10 pagi saya akan mengajar anda. So siapa nak join? Bootcamp 2 hari. Bootcamp 2 hari ajar digital daripada kosong. Bagaimana nak cari lubuk produk digital. Tuan Ubay, saya dah join bootcamp fizikal baru ni. Boleh ke saya nak join online? Boleh. Saya baru terfikir tadi. Tak apalah saya bagi. Patutnya kena bayar lagi. Tapi tak apa. Join je. Tapi diam-diam. Bagi tahu dekat tim Tuan Ubay bagi. Okey, ada tak lagi soalan untuk 17 orang? Ada tak lagi soalan untuk 17 orang ni? Okey, esok pukul 10 pagi. Pada anda yang nak dapatkan, anda boleh pergi ke growdigital.win. Boleh pergi ke growdigital.win. Saya akan ajar sebiji macam mana saya buat website tu. Okey, saya akan ajar sebiji macam mana saya buat website tu. Saya nak tunjuk sebenarnya. Display capture boleh on ke? Okey, siapa ada lagi soalan? Untuk 18 orang join. Malam ni tak ramai pula. Mungkin sebahagian besar ada yang join kelas. Macam-macam aktiviti you all semua. Jadi, pada anda yang apa panggil, yang mungkin ada pertanyaan, mungkin anda sebelum ni nak bertanya, anda perlukan bimbingan, nak belajar strategi produk digital. Okey. So, apa yang anda belajar esok? Saya nak terangkan apa yang anda akan belajar esok. Esok anda akan belajar yang pertama, produk digital. Macam mana nak buat produk digital? Produk digital ni ada banyak. Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh buat e-book. Ni paling basic. Anda boleh buat e-book. Okay, yang pertama anda boleh buat e-book. Yang kedua, anda boleh buat video tutorial. Video course, video resepi, video teknik. Okay, video technical. Yang ketiga, anda boleh jual membership. Buat membership dekat website. Anda boleh, orang tu langgan dapat login. Itu membership. Yang keempat, anda boleh jual template. Anda boleh jual template. Apa-apa template. Macam saya jual template website. Yang menariknya, kalau anda join esok, anda pun boleh jadi reseller kami. Anda boleh juga dapat 70% sehingga anda boleh dapat 80% hingga 100% kami bagi. Bukan sedikit bukan sedikit kami bagi. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya? Siapa ada apa-apa soalan nak tanya? Siapa ada apa-apa soalan yang anda nak tanya? Saya tunggu soalan anda semua. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa perkara yang best bila anda buat produk digital ni? Apa perkara yang best? Apa yang best? Nampak tak? Tak nampak Apa yang best bila anda buat produk digital? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, anda akan belajar bagaimana nak bina website. Bukan anda sekadar dapat website. Anda akan belajar juga macam mana nak bina website. Jelas Belajar bagaimana nak bina website. Dulu tuan-tuan dan puan-puan, saya start buat produk digital ni. Saya start minat masa saya form 2. Siapa nak dengar cerita saya? Cuba komen. Siapa nak dengar cerita saya pada malam ni? Cuba komen di bawah. Ada tak yang nak dengar cerita saya? Saya nak cerita macam mana saya boleh berminat, boleh terjebak dalam produk digital ni. Ada tak? Cuba komen. Siapa nak dengar cerita saya? Cerita ni saya tak ada cerita dekat seminar, tak ada. Dekat bootcamp tak ada. Saya nak cerita pada malam ini sahaja.
Malam ini saja saya nak cerita. Macam mana saya boleh terjebak? Itu yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Ada ramai. Okey, saya sekarang umur saya 34 tahun. So anda boleh take note. Umur saya dah 34 tahun. So anda nak buat website dropshipping, boleh. Janji asas website tu anda pandai. Umur saya sekarang 34 tahun, anda bayangkan saya form 2. Umur berapa? 14 tahun. 20 tahun dahulu. 20 tahun dahulu saya dah search Google. Okay, saya dah search Google. Apa yang saya search? Cuba teka. Apa yang saya search masa tu? Cuba teka kat bawah. Cuba teka. Apa yang saya search pada masa itu? Cuba teka. Kejap saya tengah nak setting. Saya search cara buat duit dengan internet. Zaman tu saya cuba search cara buat duit dengan internet. Cuba anda take note. Nanti habis live ni anda cuba search. Ada tak? Dapat tak knowledge tu kalau sekadar search Google? Dapat tak? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat. Boleh kalau anda betul-betul mencari. Zaman saya tuan-tuan dan puan-puan, saya tak ada jumpa cikgu pun. Zaman tu mana ada cikgu nak ajar macam mana nak buat produk digital, macam mana nak buat website, macam mana nak jalankan marketing, mana ada. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya dapat masa itu, saya cuba search itu. Saya jumpa siapa? Teka. Saya tengah search ni. Saya tengah apa? Tengah connect, tak boleh connect lah. Okey, saya jumpa Ifan Hairi. Semua orang tahu kan. Saya sebenarnya nak tunjuk kat anda dia punya apa? Dia punya screen, tapi tak dapat lah. Macam mana saya nak tunjuk ni? Okey. Window capture lah. Okey. Ni boleh ke? Boleh kot. Okey, nampak pun. Okey, jom kita search. Kalau anda nak tengok, jom kita search. Cara buat duit. Di zaman tu kita tak sebut online, kita sebut internet. Di internet. Cara buat duit di internet. Okey, ada banyak orang share. Ini tahun 2024, latest. Okey, saya nak cerita yang alamak. Ada isu tak boleh sebut duit sebenarnya. Okey, ni saya nak share pengalaman saya. Saya nak share, saya nak tunjuk masa saya form 2 tu. Okey, sekejap je. Banyak sangat dia punya ni. Okey, nampak? Oh, tak nampak Okey, nampak. Okey, saya nak share kat anda ni. Tapi dia tak boleh sebut duit-duit ni sebenarnya. Salah. Tak boleh sebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa saya jumpa? So saya search ni custom range tahun masa saya form 2 tahun 2004 dengan 2005. Okey, ada tahun 2005. Rahsia internet. Nampak? Rahsia internet. Kalau anda buka website ni, masih ada lagi website tahun 2005. Jadi agak-agak kalau anda masa form 2, apa anda fikir masa tu? Agak-agak kalau anda masa tu form 2, apa yang anda fikir? Anda teringin, betul tak? Anda teringin, betul ke? Cuba komen bawah. Anda mesti teringin, betul tak? Betul ke? Teringin tak? Umur pun form 2, duit pun mak bapak bagi, betul? Fulus pun mak bapak bagi. Kan? Jadi sebab tu saya suka tukar fulus kepada sale. Tu cara dia. Okey? Jadi kita teringin.
So, bila saya teringin, apa yang anda buat? Dia sebenarnya cukup untuk anda mula teringin, ada impian. First thing first, anda mesti kena ada impian. Anda mesti ada keinginan. Tak apa. Tak tahu, tak jumpa, tak ada masalah. Tetapi anda mesti set anda punya minat, anda punya keinginan, anda punya impian, anda punya kehendak, desire. Permulaan itu saja. Anda tak tahu tak apa. Janji anda teringin, anda nak, anda berminat. Itu pun dah cukup. Sebab pandai-pandailah nanti, nanti Allah akan susun perjalanan kita. Sebenarnya perjalanan kita ni, apa yang kita nak, insya-Allah kita akan dapat. Nanti Allah lah yang susun. Jadi itulah perjalanan saya, tuan-tuan dan puan-puan. Form 2, saya banyak spend masa dekat, cuba teka. Masa form 2, saya banyak spend masa kat mana? Masa tingkatan 2, cuba teka. Tahun 2005. Cuba teka. Tahun 2005. Saya banyak spend masa kat mana? Library tu budak pandai. Cyber cafe, betul. CC. Zaman itu, tuan-tuan dan puan-puan, mana ada kat rumah komputer. Mak ayah kita tak mampu nak beli komputer. Harga komputer 5,000 zaman tu. Harga komputer 5,000, tuan-tuan dan puan-puan, zaman tu. Betul? Saya bukan daripada family yang berkemampuan pada zaman tu. Okey, betul. Zaman MIRC, zaman Kampung Chat, zaman Friendster, zaman MySpace. Itu zaman saya. Okey, zaman Counter Strike, main game. Jadi kawan-kawan saya, dia datang cyber cafe, dia orang main game. Saya antara orang yang cuba search apa benda nak buat fulus dengan internet. Saya jumpa beberapa cara. Antaranya yang saya join, yang pertama jadi agent top up. Zaman tu kan kita main top up, mana ada main bill. Sekarang je. Sekarang je Maxis Call. Tak payahlah pakai prepaid, pakai postpaid. Zaman tu anda boleh jadi agent top up. Orang boleh beli top up dengan anda. Jadi saya antara orang yang pernah jadi agent top up. Okey. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, agent top up. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, apa saya buat? Saya jadi affiliate jual ebook. Zaman tu sebenarnya dah ada. Sekarang ni anda dah tahu dah affiliate tu apa. Sebab TikTok perkenalkan affiliate. Kalau dulu, tuan-tuan dan puan-puan, affiliate ni biasanya orang jual produk digital. Orang promote link juga, jual produk digital. Tak ada lagi orang buat affiliate untuk produk fizikal zaman tu. Okey? Jabat. Okey. Okey, hai tuan, jika join package 1497, tuan ada bimbingan website. Bimbingan website pasti ada. Cuma ajar cara jual kat isi kita tak buat. Kita jual dekat website sendiri. Anda nak jual kat isi, lain dia punya cabaran. Okey, saya ajar jual dekat website dengan kaedah organik dan run ads, paid ads. Kalau anda nak jual kat isi, sekarang dah too much competitor. Senang-senang kalau anda ambil template nak resell, account anda kena ban. So sekarang ni saya ajar dekat isi untuk kita kaji market. Nak kaji market, apa yang ada demand. Dan daripada produk tu kita masuk listing dalam website kita. Dan kita jual dekat website sendiri. Yang kedua, kenapa kita kena jual dekat website sendiri? Kita punya cost transaction kita lebih rendah. RM1 je cost per transaction. Kalau kat isi mungkin 5%, 10%. Okay, saya sambung So masa tu, tuan-tuan dan puan-puan, saya teringin, saya tengok ada satu website, saya teringin nak ada website macam ni. Saya pun teringin nak ada website, nak ada ebook sendiri. Zaman itu, tuan-tuan dan puan-puan, form 2. Tapi masa tu kita nak belajar dengan siapa? Tak ada siapa yang ajar. Zaman yang IT baru nak naik, internet baru nak naik. Okey? Zaman masa saya sekolah rendah, saya dibawa ke makmal komputer, tapi bukan untuk buka internet, nak belajar notepad. Nak belajar notepad. Nak belajar
apa panggil? Lupa yang lukis-lukis tu. Dekat komputer. Benda-benda basic. Paint. Microsoft Paint. Tetapi tuan-tuan dan puan, zaman itu zaman yang mana saya minat. Saya nak, saya mencari juga. Sehinggalah 10 tahun, 2005 sehinggalah 2015. 2015 tu dah selepas 10 tahun, diam tak diam saya dah ada dekat universiti. Daripada darjah tingkatan 2, tiba-tibalah selepas 10 tahun tu saya di universiti. So sebenarnya tuan-tuan dan puan, saya banyak explore pengalaman dalam bidang digital masa saya dekat universiti. Okay, apa saya buat? Background saya daripada sekolah teknik, diploma elektrik, degree elektrik. Tetapi kenapa saya boleh terlibat dalam digital? Tu adalah perjalanan yang telah ditulis. So apa saya dapat? Saya involve program universiti. Masa tu saya memang dalam hati saya nak tambah knowledge. Ingat yang pertama, kita mesti ada desire, kita mesti ada impian. Okay? Yang kedua, anda mesti cabar diri anda untuk tambah knowledge, belajar benda baru. Saya daripada 7 tahun, umur 7 tahun, saya dah ikut ayah saya buat pendawaian elektrik, wiring. Pasang lampu di rumah orang, pasang kipas, tolong ayah tarik wire. Okay, zaman tu. Daripada 7 tahun sampai degree sebenarnya saya ada tolong ayah saya. Jadi tuan-tuan dan puan, bila saya dekat universiti, background saya elektrik. Tetapi saya set dalam diri saya untuk belajar benda baru. Okay? Untuk belajar benda baru. Nak dapatkan knowledge baru yang tak ada di zaman-zaman di sekolah, di politeknik dan di universiti. Jadi saya belajar design. Saya belajar design. Saya involve buat banner banting program universiti. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, diam tak diam, masa saya nak habis belajar, saya terfikir saya nak buat produk digital. Sebab saya sebelum tu jual produk fizikal, tak berapa laku lambat habis. Nak kena modal balik 13,000. Anda nak keluarkan produk fizikal, anda kena beli stok 800 stok, 800 unit. 1,000 unit, kos dia mungkin berbelas ribu. Saya dah pernah jadi founder produk. Tetapi nak restock batch kedua dah tak mampu. Sebab kita tak berjaya habiskan pada masa yang cepat. Okay? Jadi bila duit dah tak ada, kita pun baru habis belajar. Saya terfikir macam mana nak earn fulus. Macam mana nak earn pendapatan. Okay? Apa saya buat? Saya buat first ebook saya. Saya buat first ebook. Ebook antara satu produk digital. Tetapi kalau anda nak tahu, produk digital bukan sekadar ebook. Anda boleh jual template, anda boleh jual video tutorial, video masakan, anda boleh jual membership, anda boleh jual sistem. Anda boleh jual macam-macam. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mula dengan ebook. Saya spend masa dekat library, tulis ebook setiap hari tentang pengalaman saya design poster, banner, banting di universiti. Tulis macam mana step dia, apa idea saya, macam mana saya hasilkan banner banting tu, pensyarah pun puji, cantik. Apa konsep yang saya buat. Okay? Dan akhirnya siaplah ebook tu sebanyak 80 page. Di saat saya sedang siapkan ebook, seperti yang anda faham, kalau anda jual ebook, harga dia mungkin boleh pergi bawah RM50. RM49 contoh, ataupun RM47, RM37. Zaman 2005 orang jual ebook RM37 ataupun RM39. Tetapi tuan-tuan dan puan, masa saya nak jual ebook tu, maksudnya dalam mindset saya, ebook ni tak boleh jual mahal. Kalau jual mahal, siapa nak beli? Okay? Dan masa itulah saya terfikir, what if saya compile dengan design-design template yang saya dah buat masa zaman universiti.
Okay, saya tak compile banyak pun. Dalam 20 ke 30 template design saja. 30 design saja. E-book satu, 30 design. Dan bila saya terfikir, oh aku dah compile dengan 30 design dan e-book 80 page. Dan saya terfikir, macam mana pula kalau saya bagi video tutorial. So, saya dah ada 3 item produk digital yang saya bagi. Kenapa ada hal ketujuh dekat belakang? Psikologi. Kalau anda nak jual RM40, orang rasa mahal. RM40. Kita nak rasa, orang rasa 30 lebih. Macam tu lah. Maksudnya. Kalau anda jual 100, orang rasa mahal. 100. Kita jual RM97. Orang rasa murah. Macam tu. Okay, faham Dan bila saya siap produk digital tu, siap e-book, siap template, siap video tutorial, saya compile dalam DVD. Zaman tu tuan-tuan dan puan, mana ramai orang nak beli produk digital, tiba-tiba nak download. Tahun 2016. Saya siapkan produk digital ni hujung tahun 2015. Saya jual tahun 2016. Saya letak dalam DVD. DVD tu cost dia berapa? Cuba teka. DVD tu cost dia berapa? DVD tuan-tuan dan puan, cost dia dalam RM3. Siap dengan cover. Jadi sebenarnya produk digital zaman itu cost dia RM3. Saya jual RM67. Zaman tu saya jual dua. Satu 47, satu 67. 47 yang template basic, 67 full template saya bagi. Tapi anda nak tahu tak cost dia berapa? Cost dia RM3. Zaman tu. Zaman sekarang produk digital yang anda buat, cost dia kosong. Kalau anda nak keluarkan produk fizikal, nak keluarkan 1000 unit, anda kena prepare belas ribu ringgit, RM15,000. Paling murah pun anda boleh dapat RM10,000. Tetapi produk digital, anda boleh mula dengan kos yang kosong. Anda boleh jual sebanyak mana tanpa perlu restock. Okay, jadi bila saya dah compile DVD, saya try run ads. Mula-mula ada sale, ada. Dan saya cuba buat banyak-banyak, campaign banyak. Ingat lagi, masa saya sebelum tidur. Okay, buat dulu. Ni target universiti, UiTM. Ni target UTSM. Ini target UTM. Saya listkan semua universiti. Sebab saya nak jual template tu, template universiti. Template design untuk program-program universiti. Dan tak sangka tuan-tuan dan puan-puan, pagi tu saya bangun, dah banyak sangat orang komen, ramai sangat orang message, menyebabkan saya tak sempat balas. Itulah hari pertama saya buat sale RM1,000 dalam masa sehari. Okay, tu pengalaman pertama saya. Dan Alhamdulillah, bila dah banyak, zaman tu saya jual guna WhatsApp. Orang berminat dia kena WhatsApp. Saya pasang tim, letak 2-3 orang tim. So saya tinggal run ads saja. Saya run ads, diorang bala WhatsApp. Sehari dapat kadang-kadang 1,500, kadang-kadang pernah juga saya buat 4,000. 4,000 pun pernah. Itulah pengalaman saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sejak itu saya baru habis belajar. Sejak itu tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan saya yang baru grad buat gaji dia sebulan sekali 3,000. Baru grad. Saya Alhamdulillah setiap hari 1,500 ke 3,000. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa zaman tu saya newbie. 2016 tu kira baru first time impian yang saya nak tercapai. Newbie lagi, baru first time buat produk digital dan baru first time berjaya. Okay, saya rasa bersyukur sangat. Kadang-kadang saya teringat ada salah seorang customer, dia suruh datang kat kelas present apa produk yang saya jual. Saya present dalam kelas tu ada 50 orang, 50 beli. 50 orang beli kali RM50, dapat RM2,500. Wah, sehari dapat RM2,500. Saya bersyukur sangat. Ingat lagi. Okay, itu pengalaman saya. Jadi sekarang tuan-tuan dan puan, saya terus buat dan sampai bila saya nak terus buat seorang-seorang. Saya nak tengok industri digital dekat Malaysia ni naik. Semua naik rancak dekat pelbagai platform social media. Itu saja impian saya. Sebab apa?
saya nak tengok anak muda yang saya didik, one day mereka boleh create dia punya financial hack dia. Tidak semestinya kita kena cari income lebih, nak kena pergi kerja, banyak buat kerja ataupun banyak buat bisnes yang susah. Anda mula dengan digital. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Core dalam knowledge yang saya nak bagi ini, core knowledge yang saya nak bagi adalah kedai online, iaitu website. Core knowledge yang kedua adalah ads, marketing. Dua benda ini kalau anda tahu, anda boleh jual any produk yang anda nak sebenarnya. Anda nak jual produk fizikal, anda nak jual produk digital, itu terpulang anda. Tetapi dua benda ini boleh digunakan apa saja yang anda nak buat. Even saya tuan-tuan dan puan-puan, masa raya lepas saya buka studio. Buka studio raya. Apa saya buat? Saya buka studio raya, saya buat cara sama. Mesti ada website, mesti jalankan pemasaran ads. Alhamdulillah, studio raya pertama penuh, raya kedua penuh, raya ketiga penuh. Orang datang studio. Okey? Dapat. Dapat tak? Kos buat studio dalam 3,000, sale 20,000. Okey lah? Okey tak? Kalau anda pandai buat website. Bukan setakat nak buat studio, anda boleh jual produk fizikal, anda boleh jual produk digital. Tapi permulaan, anda nak cari produk apa nak buat? Produk digital is the best way untuk anda buat. Okay? Dan apa specialnya jika anda belajar dengan saya? Apa specialnya? Saya bukan sekadar mengajar. Saya bagi template-template website yang saya pun guna. Yang saya buat sendiri. Website itu daripada kosong, sales page itu daripada kosong, saya bagi ke anda, dah ramai orang apply, dah ada sale. Alhamdulillah. Jadi itulah yang saya nak kongsikan dekat anda pada malam ni. Okay? Jadi kalau anda rasa saya ada karisma dalam mengajar, nampak saya orang ada knowledge, saya sangat recommend untuk anda sign up belajar bootcamp 2 hari. Saya bagi template website, saya bagi everything anda nak. Anda boleh jadi reseller saya sekali. Saya bagi 80% hingga 100% commission. Dapat? Seronok tak? Okay, saya nak balas ni Poster raya pun encik jual kat website. Of course. Bukan setakat saya ni dah jual, bukan setakat barang digital. Produk fizikal. Saya dah pernah buat frame hard sendiri. Pernah beli mesin CNC 13,000. Belajar macam mana daripada design yang saya buat, nak trace balik hard tu, nak potong jadikan frame. Saya buat website e-commerce tu sendiri. Saya beli mesin dah design, test pula print. Beli panel PVC, foam board. Potong jadilah hard pertama saya, frame hard. Dan saya try listing dalam website e-commerce, saya try jual. Dapat sale sehingga boleh buka kilang. Daripada mesin, satu mesin CNC dah ada banyak, 2 mesin CNC, 1 mesin laser. Nampak? Tu antara perjalanan saya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, dengan ada kepakaran dalam kedai, market, website dan ads. Okey. Berapa jenis produk tuan? Jenis produk so saya define kepada 3 lah. Yang pertama service. Yang kedua produk digital. Yang ketiga produk fizikal. Okey. Saya dah beli, cuma belum buat. Anda kalau saya ada buat kelas, join. Mana yang dah join sebelum ni, banyakkan tambah knowledge daripada kelas-kelas refreshment kami. Kalau beli package 299, dua topik penting website dan ads ni akan dikupas. Hari pertama anda akan belajar tentang website, hari kedua anda akan belajar tentang ads. Cara funnel paid ads tuan ada ajar. Okey, untuk anda jual produk pada first time, macam mana untuk anda susun funnel? Dia ada cara. Sometimes straight line punya funnel. Sometimes anda nak terus susun. Bagi saya buat straight line dulu funnel. Benda paling asas. Dan yang paling penting, bila anda menjual ini tuan-tuan dan puan-puan, untuk anda kekal boleh maintain sale, anda kena guna kaedah 2. Satu daripada ads, yang lagi satu daripada database. Dua-dua kena buat. Okey? Biasa newbie seminggu dapat berapa sale tuan? Bergantung.
Ada newbie dia terus run ads, dah start ada sale. Ada newbie dia nak main zero cost, nak main organik, yang tu take time, tapi dia dapat bersih yang main organik ni. Okay, tuan saya nak tanya, kita guna AI dalam buku nak site macam mana? AI boleh site sekali, AI pun boleh site sekali. Okay, berapa ramai nak tahu package untuk esok? Berapa ramai nak tahu? Saya nak habiskan sesi live malam ni. Cukuplah, saya pun tadi petang ada coaching dengan student. Saya macam biasa, siapa yang nak ambil one to one boleh jumpa saya kat office, boleh belajar, boleh jumpa saya boleh ajar. Lepas kelas esok web untuk buat marketing siap dalam berapa lama ya tuan? Lepas kelas esok kita buat sama-sama. Saya bagi template siap, anda tinggal isi. Saya bagi template, anda tinggal isi je. Kalau organik, macam mana nak drive traffic ke website kita? Banyak. Anda nampak video-video viral kat TikTok, video FYP. Anda nampak posting-posting dekat Facebook, posting-posting dekat thread, beribu-ribu like. So anda fikir dia orang tak buat income? Dia orang buat income. Antaranya dia orang bawa visitor tadi pergi ke website, dan kat website itu biasa mereka pasang iklan dan Google bayar dia. Tapi cara yang sama. Daripada konten-konten kita yang high engagement, kita akan bawa mereka ke dalam website, mereka membeli produk digital kita. Tu dia punya game. Okay? Saya dah beli package buku digital M39 so far, belajar faham, cuma tak habis belajar lagi video tuan. InsyaAllah buat betul-betul. Kalau mana yang rasa berbaloi, datang attend pula yang jadi reseller ke, join bootcamp ke, banyak peluang anda dapat. Okey, boleh tak saya nak ceritakan 4 package? Kalau anda nak belajar saja esok bootcamp 2 hari penuh, 299 saja. Bagi saya berbaloi tak? Berbaloi sebab apa? Bootcamp yang 299 ini tuan-tuan dan perempuan, saya bagi template website, saya bagi template mockup. Anda nak jual apa produk digital, lubuk kat mana, saya dedahkan. Strategi nak jual produk digital, saya dedahkan. Guna template website yang saya bagi ni, template sales page, bukan template website biasa-biasa. Anda tinggal isi konten saja. Template mockup, macam mana nak anda punya cosmetic produk ataupun anda nak presentation produk anda ni nampak premium. 2 perkara ni sangat penting. Saya bagi dalam kelas bootcamp esok 2 hari. Dan strategi ads, strategi marketing pun kita ajar juga. Jadi bagi saya sangat berbaloi, kelas harga 299 dapat template, dapat nota, dapat rakaman untuk 2 hari penuh kelas secara online. Okey, kalau anda nak jadi reseller. Okey. Kalau anda nak jadi reseller, anda boleh ambil package yang kedua. Sebab package pertama yang 299 ini anda tak dapat jadi reseller. Package yang 499 anda dapat jadi reseller. So resellernya berapa? Berapa harga dia? Berapa commission kita bagi? Kita bagi commission 80% commission. Anda kalau tak nak jadi reseller, anda boleh je ambil package 299. Tak ada masalah. Okey? Kalau anda nak jadi reseller, sambil-sambil join bootcamp, anda dapat jadi reseller. Kami bagi 80% commission. Besar produk yang kami bagi ni, produk yang kami buat sendiri, produk digital yang kami buat sendiri. Anda boleh jual, anda dapat 80% commission. Dapat website, kami set upkan website anda. Cuma hosting and domain je anda beli. Kos dia dalam 200.5. Okey, itu untuk package 499. 2 hari bootcamp, dapat jadi reseller, dapat 80% commission, dapat kami set upkan website anda, cuma kos hosting dan domain je kita tak keluarkan. Okey, 499. Tetapi kalau anda nak kos domain dan hosting kami belanja, guna hosting kami, siap dapat 90% commission. Tadi anda dapat 80%, yang ni anda dapat 90% commission. Dapat website, kami belanja kos domain dan hosting, anda dapat 3 sesi mentoring online. 3 sesi mentoring online, dapat commission 90%, dapat website, kami set upkan website, harga dia
997. Okey. Mana yang Pixel tak siap tu, boleh atur untuk online mentoring. Tak ada diskaun. Ini harga, anda pergi cari dekat luar sana. Upah setupkan website ada tak bawah 1,000? Sumpah tak ada. Paling murah pun 1,500, 1,800. Tak dapat produk digital. Website design je. Okey. Yang ini kami siap setupkan website. So ibarat servis. Anda tanya kat luar servis dapat ke harga? Tak dapat. Mesti harga 1,800, 1,500, 2,500 standard. Tapi kalau dengan kami siap setupkan website, kami bagi produk digital, anda dapat 80% sehingga 100% ikut package. Kami setupkan website anda, domain dan hosting kami tanggung untuk tahun pertama. Okey, baru harga 997 untuk mentoring. Tapi ada tak yang kat sini nak one to one? Nak one to one secara fizikal. Ada yang nak jumpa saya, nak belajar depan-depan. Ada. Kadang belajar online nampak macam ni je. Tetapi nak teringin nak jumpa Tuan Ubay depan-depan, nak belajar, nak tanya depan-depan. Boleh turun dekat office kami di Batu Pahat, ataupun jika kami ada turun di Cyberjaya. Kami turun di Cyberjaya. Anda boleh jumpa kat sana. Kalau tak ada, anda kena turun dekat Batu Pahat. Okay? Ada ramai je student kami. Ada daripada Subang, ada daripada Melaka. Tadi daripada Melaka. Turun belajar dengan saya. Anda nak one to one coaching, dapat 100% commission. 100% produk digital yang kami bagi, kami tak ambil apa-apa. 100% anda dapat. Website kami setupkan. Kos domain dan hosting kami belanja setahun. Okay? Dapat coaching one to one 3 sesi. Berapa harga dia? 1497. Bagi saya sangat baloi. Anda boleh cari kat luar sana, setupkan website saja 1,500. Yang ini kami bagi semua. Produk dalam website tu siap produk digital. Anda dapat 100% commission. Anda kos domain dan hosting kami belanja setahun. Coaching secara fizikal ataupun online. Fizikal pun boleh, online pun boleh. One to one. Dan website kami setupkan. Bagi saya sangat baloi. Termasuk dengan bootcamp 2 hari. Bootcamp 2 hari ni anda belajar apa? Strategi buat bina produk digital sendiri. Yang ni dapat reseller. 2 benda anda dapat. Sendiri dapat, reseller dapat. Website ini boleh ke saya nak upload produk saya one days? Boleh. Website ni yang anda dapat 100% commission ni, one day saya nak masukkan produk digital sendiri. Saya nak buat ebook sendiri. Saya nak buat video tutorial sendiri. Boleh ke? Boleh. Bagi saya boleh. Okey. Boleh saya tahu kat mana nak dapatkan package buku digital 39? Di send ke email ke? Kita send ke email. Cuma kalau tak jumpa, boleh hubungi kami dekat support. Ataupun anda boleh email kami. Email kami balik. Nanti kami bagi skrip tu macam mana nak akses. Kita bagi dalam bentuk membership. Tuan, boleh ambil package 499 dulu. Nanti kalau ada modal nak upgrade, boleh. Biasa orang dia ambil 499 dan dia nak ambil one to one. Nanti anda bayar package, bayar apa? Bayar baki je. Package 997 tu tuan buat website untuk kami ke? Hosting berapa tahun tuan belanja? Setahun je. Kita belanja setahun. Okay. Renew pun tak mahal, dalam 250 je setahun. Costing costing domain dan hosting ni harga berapa tuan? Dalam 250, tak mahal. 250 paling mahal pun 300. Okay, boleh semua? So ada soalan? Saya rasa saya nak habiskan kelas. Saya dah ngantuk mata saya ni. Website maintenance kami boleh jaga. Kalau anda ambil package 1497 tu memang kami jagalah. Kami jagalah sepanjang setahun tu. So mana nak dapatkan? Anda boleh dapatkan di bio saya. Saya dah tapik dah link dekat bio. Kalau anda nak, anda boleh pergi kat bio saya. Saya pun dah letih ni. Cakap apa panggil? High pitch Cakap high pitch. So anda pergi kat link ni saya dah pin kan. Okay, anda boleh pergi kat bio saya. Sila dapatkan sekarang. Anda tak dapatkan, anda rugilah. Anda pergilah cari kat luar sana ada ke tak. Ajar buat website.
Saya ajar buat website, design website pakai Canva aja. Tapi anda boleh linkkan dengan website e-commerce. Kalau one days anda nak, kalau anda jadi reseller ni, anda boleh link terus dengan website e-commerce. Okay. Pakai website Canva, link dengan website e-commerce. Best lah. Features dia lebih banyak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pun dah letih. Esok saya nak mengajar dah. Esok nak mengajar. Tuan, apa beza domain win vs com? Sama je. Sama. Cuma kalau anda nak buat website banyak-banyak, kos murah, pakai .win. Okay. Kalau .com ni, dia, contoh kalau tuan nak memang nak ada satu brand yang besar, satu saja web anda pakai .com, macam saya learnify.com. Lain-lain web memang saya nak buat banyak-banyak untuk tujuan marketing, saya pakai .win ada, .top ada. Kos iklan bagi pemula, start dulu dengan RM20 ke RM60. Dan bila dapat result yang murah, anda boleh naikkan bajet. So anda boleh dapat sale yang lebih banyak dan profit yang lebih besar. Okay, boleh semua? Saya dah letih dah ni. Ada ke yang belum dapatkan? Jumpa esok. Terima kasih tuan. Siapa yang support ni, saya ucapkan tahniah kepada anda kerana support saya. Kalau anda tak support, siapalah saya? Dahlah, saya ni cikgu yang cari student sendiri. Beruntung kawan-kawan saya yang belajar sampai PhD terus dapat panggilan jadi pensyarah. Saya kena pensyarah, saya kena cari student sendiri. Okay, saya kena cari student, saya kena cari tempat, saya kena mengajar, saya kena buat marketing. Macam tu. Tu kamilah. Dah tua macam ni, belajar slow boleh ke? Sebab tu kami siapkan servis. Sebab tu kalau anda ambil package 499 ataupun 997, 1497 tu kami servis, kami set upkan. Anda tak perlu pening-pening. Kami memang ada tim yang dah biasa dalam technical. Cuma 499 ni kami set upkan je, tapi kami tak keluarkan kos domain dan hosting. Anda kena dapatkan sendiri, kena belilah. Kos paid ads per day berapa tuan? Kos ads per day ikut. Kalau anda buat satu, mungkin buatlah RM20 ke, RM30 ke, RM60. Kalau macam saya buat 10 campaign. RM60, 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 macam tu banyak. Tapi okey lah, sale saya RM1,500, RM2,000. Saya boleh maintain dapat RM3,000. Paling rendah RM600. Tapi profitable. Okay. Dan mindset yang saya nak tunjuk dekat anda ni, first memang anda jadi reseller. Okay, first memang anda kena jadi reseller. Tapi yang one days ni, anda nak buat produk digital sendiri, ni yang penting. One days anda nak jadi founder sendiri, betul? Nak buat produk digital sendiri, nak jual produk digital sendiri. Sebab masing-masing ada pengalaman, masing-masing ada idea. Jadi sebelum anda nak jual produk digital sendiri, anda kena tahu dua benda tadi, website dan marketing. Website dan ads. Kena tahu ni. Macam mana anda nak melalui fasa praktikal ni? Macam mana nak lalui fasa praktikal? Anda jadi reseller. Dah berjaya reseller ni, anda boleh keluarkan produk fizikal yang produk fizikal sendiri. Dengan kepakaran dan pengalaman ada, dengan website yang anda boleh guna balik. Boleh. Tapi anda kena buat betul-betul reseller. Kalau reseller anda buat main-main, buat cepat putus asa, macam mana anda nak jadi founder produk digital sendiri? Macam mana anda nak jadi macam saya? Kalau macam saya setiap bulan buat produk digital sendiri. Setiap bulan saya dah keluarkan 3 produk digital. Poster AI, story AI, digital AI, website pro. 4. Daripada bulan 11 sampai sekarang ni saya dah keluarkan 4 produk digital. Dapat. Jadi kalau anda nak jadi macam saya, tiap bulan lah kita keluarkan. Tapi based on anda punya pengalaman. Saya tak ada idea atau knowledge nak buat produk digital apa. Sebab tu saya nak fokus kat dropshipping. Boleh? Boleh. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, nanti saya nak bagi anda idea esok. Saya siap bagi anda idea. Macam mana nak dapatkan produk digital, lubuk produk digital tuan-tuan dan puan-puan. Lubuk produk digital yang anda tak payah nak keluarkan idea. Okay?
Ada pot baik nak dapatkan produk digital yang anda boleh resell. Bootcamp ada kupon ke? Tak ada. Sebab yang lepas pun saya tak ada bagi kupon, dia orang ambil je. Sebab kalau anda compare dengan apa saya bagi, dengan apa saya jual, bagi saya sebenarnya untuk siap jadi reseller ni, saya tak buka harga macam ni. Tapi saya bagi the best price, siap servis, which is kami bantu anda. Jadi kalau kami dah bagi bantu anda, siap dapat website, siap kami set upkan, ada yang siap dapat training, dapat lagi mentoring, boleh lagi one to one, produk digital kami siapkan, commission besar pula tu. Kalau anda pergi dekat luar sana, commission pun dia orang bagi 40%, saya bagi 80%, ada 90% ada, 100% ada. Jadi kalau anda rasa betul-betul baloi, ambil, tak ada masalah, ambil je. Tuan, ada buat website maintenance untuk tahun kedua tak berbayar? Boleh je. Maintenance website yang saya buat ni, insyaAllah maintenance senang. Saya ajar macam mana nak maintenance. InsyaAllah senang. Okay, dia bukan susah. Klik butang update dia, klik dah. Tinggal klik je butang update. Tu je maintenance dia. Kupon tak ada, saya beritahu. Tapi kalau anda rasa betul-betul berbaloi nak belajar dengan saya, ambil. Tak payah kupon. Sebab anda boleh bayar 3 kali menggunakan Atomy. Boleh bayar installment 3 kali. Okey, tuan intro Lubuk Master Reseller. Ya. Boleh jadi reseller Learnify. Kami bagi anda jadi reseller. Satu produk digital kami yang paling latest, iaitu Website Pro. Anda boleh dapat, kalau anda ambil package 499, anda dapat 80%. Kalau anda ambil package 997, anda dapat 90%. Kalau anda ambil package 1497, anda dapat 100% commission. Okey. Boleh jadi, itulah reseller. Kalau tak dapat join kelas esok, ada rakaman kan? Ada. Sebab after 2 hari bootcamp tu, kami ada lagi buat beberapa kelas. Jadi bagi saya sangat berbaloi lah. Maksudnya bukan anda join satu kelas sebenarnya. Ada join siri kelas yang anda akan dapat. Boleh dapat rakaman untuk ulang belajar? Of course kami bagi. Rakaman kami bagi, nota kami bagi. Sepanjang kelas tu kalau saya ada buat template tu pun kami bagi. Kalau saya ada buat website tu pun kami bagi. Okay? Pasti baloi. Okay. So saya pun dah letih. Dah berapa lama ni saya live ni. Asal saya macam makin lama makin ngantuk. Mata saya makin lama makin kecil. Beza 1497 dan 997 tu bukan sekadar commission. Yang pertama, anda dapat coaching. 1497 anda dapat coaching one to one terus. Boleh physical. Boleh physical ataupun online. Manakala 997 online sahaja. Tu pun dalam group. Kalau 1497 one to one. Okay, one to one coaching. Anda boleh turun tempat kami di Batu Pahat. Ataupun kalau kami ada mengajar di Cyberjaya, boleh jumpa kami coaching di sana. One to one dengan saya. Okay. Ataupun anda dapat 100% commission. Website anda dapat .com. Kami siap set up website anda pakai hosting kami. Hosting kami VPS. Okay, boleh? Nak dapat kat mana? Boleh pergi di, anda boleh copy, boleh pergi kat bio saya. Pergi di bio saya. Okay. One to one tu boleh pilih date. Of course, one to one memang kita serah date dan masa tuan-tuan dan perempuan. Cuma weekday saya free 2 sampai 5. Weekday saya free 2 sampai 5. Kalau weekend kita biasa kita buat coaching ni pada weekday ataupun pada waktu malam kalau saya tak ada kelas. Weekend pun sama. Ada masa saya ada kelas, ada masa yang tak ada kelas. So yang tak ada kelas tu boleh join. Tapi basically weekday 2 hingga 5 memang saya letakkan masa saya untuk buat coaching. Okay, boleh semua? Boleh tak? Berbaloi ke join live pada malam ni? 2 ke 5 hari bulan, 2 hingga 5 petang. 2 petang hingga 5 petang. Tak setiap bulan, 3 sesi je kita buat. 3 sesi saja. Kalau buat setiap bulan, maut saya. Okay, kita belajar di universiti pun
dia ada semester dia kan. Website tu kena promote sendiri di social media atau run ads. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua pun boleh. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Ada tak apa-apa lagi soalan? Seronok ke you all tengok live saya? Semalam dah lah saya buat live, saya buat kelas. Hari ni pun saya buat live. Ngantuk-ngantuk. Tadi petang saya ada coaching pukul 3.30 sampai pukul 3.30 sampai pukul berapa? Pukul 6. 3.30 sampai pukul 6 pula tu. Okey, dapatkan semua. Saya yakin, saya pasti anda dapat yang berbaloi. Okey. So itu saja untuk malam ini. Saya harap anda dapatkan sekarang Dapatkan sekarang ya, boleh? Terima kasih pada yang dah beli 997. Bagi saya murah, anda boleh tengok. Ada je orang buat kat TikTok. Dia jual kelas masuk bakul kuning. Tapi jual workbook. Harga mahal. Tak dapat barang. Saya dapat barang, dapat servis. Dapat barang, dapat servis, dapat rakaman, dapat nota, dapat website. Kami set upkan. Okay, ada kod ke untuk kupon ni? Mana saya nak? Tak ada kod. Tak ada kupon tak ada kupon. Nak dapat je penuh. Kita tak ada bagi kupon sebab apa yang saya bagi ni dah murah dah. Dah murah. Kalau saya bagi kupon, memang company saya terus tutup. Company saya terus tutup terus. Sebab apa? Tim saya dah tak ada gaji. Sebab apa saya buat ni murah. Memang kita pun bukannya, kalau saya betul-betul buat duit, saya charge 1,500, 3,000. Okay. Kalau saya betul-betul nak buat duit, saya akan charge 1,500 untuk bootcamp 2 hari. Nak jadi reseller kena join 3,000. Tapi berapa saya buat? Bootcamp 299. Jadi reseller paling tinggi pun 1,497. Okay. Bagi saya tu pun anda dapat 100% commission, dapat coaching one to one. Saya kena atur pula masa saya untuk anda. Dan saya letak pula, saya kena bagi anda mindset buat sampai anda boleh jual produk digital sendiri. Website kami siapkan, sistem kami ready. Okay, tim kami ready untuk anda. Jadi bagi saya jarang anda dapat peluang seperti ini. Okay, boleh? Boleh tak semua? Boleh ke? Boleh ke semua? Cuba cakap boleh. Cuba komen boleh. Pada anda yang belum follow saya, jemput follow Pada anda yang belum follow, jemput follow. Pada anda yang belum follow, jemput follow. Jemput follow saya. Terima kasih. Sebab saya cakap boleh, anda bagi engagement yang baik. Maksudnya anda ni orang yang apa? Orang yang fast action. Orang yang bertindak. Bukan sekadar saya cakap tengok je. Ataupun saya cakap tak buat apa-apa. Okay. Saya ni garang sikit kalau jadi cikgu Kadang kalau cakap terlebih-lebih saya marah saya ada watak cikgu sikit. Tapi saya bukannya nak merasakan diri saya ni tinggi. Tak. Cuma apa? Cuma saya nak anda belajar, anda buat betul-betul. Anda belajar, anda buat betul-betul. Macam mana struggle-nya saya masa baru start. Saya pernah struggle. Saya pernah susah. Saya pernah susah tak ada apa-apa, tapi semangat saya tinggi. Saya pernah. Saya pernah tak ada duit, tapi teringin nak pakai iPhone. Tahun 2015. Belum buat apa-apa lagi, teringin nak pakai iPhone. Duit tak ada. Apa saya buat? Saya pegang handphone tu. Ya Allah, one day aku nak pakai handphone ni. 2016 saya beli cash. Zaman tu. Itulah first time saya. Pengalaman saya. Jadi apa-apa pun anda semangatlah. Apa-apa pun semangat kena tinggi. Semangat kena tinggi lah. Jadi kalau semangat tinggi, anda mungkin macam orang yang effort orang bercinta. Faham? Effort orang bercinta dia buat apa? Bagi bunga. Dia punya pujuk tu, kalau
Kalau bakal tu mengajuk, dia pujuk betul-betul. Nampak? Okay, kita spend kat dia, kita tak berkira. Macam tu menuntut ilmu. Anda nak merasa kemanisan dalam menuntut ilmu, anda mesti ada pengorbanan dan kesanggupan. Itu yang saya buat dulu. Masa saya macam mana saya buat ni masa 2016 tu terus jadi. Dia mesti ada cerita sebaliknya. Kenapa saya buat masa 2016 tu dia terus jadi? Sebab 2014, 2015 fasa yang saya sanggup. Siapa yang boleh tidur kat kereta? Saya daripada Batu Pahat pergi ke KL, tidur kat kereta 2 hari, 3 hari, 2 malam. 2 malam saya tidur kereta. Tidur kereta, mandi dekat surau. Sebab pagi ada kelas sampai tengah malam. Siapa sanggup? Nak tidur hotel tak mampu, tidur kereta je lah mampu. Lepas tu tengah balik, tayar bocor. Saya berhenti kat highway, tepi highway tu, dekat keluar tol tu, tidur terus kat tepi tu, dah tak larat. Okay, ulang alik. Kadang gerak daripada Batu Pahat pukul 7, pukul 5, pukul 6 pagi sampai pukul 10.30 ada. Pukul 10 ngam-ngam seminar baru nak start. Dan saya pergi banyak kali ulang alik. Seorang je buat keputusan untuk anda jadi orang yang betul-betul nak majukan diri. Kita hanya perlukan seorang saja, satu saja keputusan dalam diri kita. Kita tak perlu pun nak tunggu tak ada orang ikut lah, kawan aku tak nak ikut lah, jadi aku tak dapat lah join kelas ni sebab tak ada orang teman. Saya tak macam tu. Saya pergi seorang, gerak seorang. Subuh-subuh saya gerak seorang. Saya duduk dalam kereta, tidur dalam kereta seorang-seorang. Dan saya usaha tu seorang-seorang. Saya buat keputusan tu seorang-seorang. Jadi sama seperti anda sekarang, anda mesti buat keputusan itu, mesti naikkan semangat diri anda, kesanggupan untuk anda menuntut ilmu dan menjalani perjalanan menjadi seorang yang hebat. So anda nak jadi seorang hebat, anda nak jadi orang yang income mencari anda, bukan anda mencari income. Anda hack benda tu. Sebelum ni anda fikir anda yang kena cari income. Sekarang income yang mencari anda. Macam mana nak buat tu? Macam mana nak buat? Anda kena fikir. Mestilah kena ada satu sistem. Mesti kena ada satu sistem. Kena ada satu pengalaman, satu ilmu. Sistem tu apa? Website. Pengalaman tu apa? Pengalaman dalam anda buat jatuh dan bangun. Ilmu tu apa? Attend kelas. Cari knowledge baru tanpa jemu. Baru anda dapat. Tu tips dia. Membership website ada ajar. InsyaAllah akan ada ajar. Gigih tuan baik. Ini lupa cerita sebelum ni. Ya. Tapi Alhamdulillah saya jumpa juga orang yang nak berjaya. Seperti Puan Naimah. Antara orang yang gigih juga. Sebab tu saya bila nampak orang yang betul-betul nak menuntut ilmu ni, saya rasa orang ni boleh berjaya. Sebab itu yang saya buat masa saya start dulu. Boleh? Sebenarnya motivasi macam ni saya nak bagi masa kelas fizikal. Tapi yelah, masa fizikal tu saya senang lost. Nak cerita pengalaman tu saya senang lost kalau saya tak prepare. Jadi saya cerita dalam online lah. Tapi akan datang insyaAllah saya akan ajar dalam bentuk fizikal. Pengalaman tu best. Pengalaman macam mana saya start, macam mana saya mula. Kalau anda nak cerita saya ni asal daripada orang yang terdedah dengan IT, tak. Saya start pakai laptop umur 20 umur berapa 19. Umur 19 ke umur 20. Masa baru first year masuk politeknik. Nak beli laptop harga 2,000 lebih tapi tak cukup duit. Ayah saya bagi dalam 1,500 kot. Ayah saya ni dia kerja wiring, kerja buat pendawaian rumah.
Jadi ada tembaga-tembaga wire yang lebih-lebih tu, saya bakar, saya jual. Cukupkan untuk beli laptop. Tu. Jadi itulah first start saya minat dengan komputer. So komputer ni banyak benda anda boleh buat. Anda boleh search knowledge. Sebab daripada komputer anda nak buka internet. Daripada internet tu anda dapat knowledge yang anda nak. Anda join kelas saya, anda join live, semua menggunakan komputer. Okay. So itu saja untuk sesi pada malam ni. Saya ucapkan tahniah kepada anda join live sampai habis. InsyaAllah next saya akan sajikan lagi kelas-kelas yang menarik, kelas-kelas yang best untuk anda. Jangan risau, siapa yang belajar dengan saya, apa yang saya ada, saya bagi semua. Anda nak apa? Bagi sampai tahap macam tu. Anda nak apa? Tuan, saya nak macam ni, nak macam ni. Tuan tahu tak yang sistem website macam ni, macam ni? InsyaAllah saya tahu. Tapi apa, based on apa yang saya ada lah. Taklah macam apa yang saya tak ada pun, kalau yang mana yang saya tak tahu, saya cakap tak tahu. Tapi untuk hack, bagaimana pendapatan nak cari kita, bukan kita cari pendapatan. Bila kita dah pandai buat website, ni saya nak share anda satu tips. Anda pandai saja buat website, anda tahu flow yang betul, anda cari apa-apa saja produk kat luar sana, memang boleh pergi. Percaya cakap saya. Anda just gunakan, connect the dot. Social media untuk dapatkan crowd ataupun bakal customer. Website sebagai kedai untuk anda masukkan produk-produk digital dan boleh proses order dan boleh convert sale. Okey, yang social media untuk dapatkan crowd ataupun klien. Anda connect ni social media, tarik ke website. So di situ anda boleh jadi money machine making. Okey, itu je. Tapi effort tu kat anda. Anda nak jual produk apa, apa nak jual, apa pengalaman yang aku ada, apa minat yang aku ada. Itu yang take time. So sometimes kalau anda ada kepakaran website, kepakaran marketing, ads, macam saya pun, kadang-kadang saya pun ada satu masa yang saya orang panggil stuck. Aku nak buat apa pula lepas ni. Kalau anda dah sampai tahap saya, anda nak kena wajibkan diri anda konsisten. Kalau saya boleh buat 3K, macam mana nak konsisten 3K sehari ataupun sebulan. Aku nak buat minimum 100K contoh, minimum 70K. Macam mana nak konsisten? Untuk start mudah, untuk buat 100K pertama mudah, untuk konsisten 100K tu. Jadi anda kena lagi besar anda punya cabaran, lagi besar anda punya pembelajaran yang anda dapat, lagi besar cara anda berfikir, strategi anda. Tapi insyaAllah daripada pengalaman sebelum-sebelum ini yang anda dah praktis, dah belajar dengan saya, baru anda dapat. Daripada anda tak join langsung, memang confirm tak dapat. Anda nak tengok kat YouTube, anda boleh cari kat YouTube, memang ada. Tapi tak sama macam mana anda nak start dekat dalam market Malaysia. Okay. Tuan 299 dapat resell, tak dapat. Start dapat resell, dapat jadi reseller 499. Okay, saya ulang balik, 299 hanya kelas saja. Tapi kelas tu saya bagi template website, bagi template mockup, bagi nota dan rakaman. Kalau anda nak jadi reseller, 80% commission, siap kami bagi website, siap kami bagi siap kami set upkan website, cuma kami tak keluarkan kos domain dan hosting. Anda dapat 80% commission 499. Kalau anda nak kami belanja, siap domain dan hosting, dapat 90% commission, siap website, siap mentoring session online 3 sesi 997. Kalau nak physical coaching one to one, teringin nak physical coaching one to one, nak jumpa saya, nak belajar dengan saya depan terus, direct, nak dapat 100% commission, nak dapat website siap, 1497. Okay, so tu yang kami offer. So pada yang anda berminat, anda boleh pergi dekat bio, anda boleh pergi dekat bio website saya. Selain Malaysia, kita fokus market overseas tak? Saya ajar Malaysia dulu, sebab saya pun memang praktis dah bertahun dekat Malaysia. Cuma untuk overseas ni cabaran dia berbeza, kaedah dia pun berbeza. Tapi boleh jual guna website yang sama. Just tambah payment gateway je. Okay. Jadi website yang ada ni sebagai base untuk apa saja anda jual. Anda nak jual produk fizikal, nak jual produk digital. Sebab website ni
dia macam apa yang anda nak, anda boleh install plugin saja. Contoh anda nak set up studio raya, plugin booking. Kalau anda nak set up form, collect database, system form, install plugin yang form. Nak jual produk digital, install plugin WooCommerce. Okey, so itu saja. Terima kasih kepada anda semua. Sekarang pun dah pukul 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya bagilah rakaman live malam ni. So saya harap anda semua join. Jumpa saya esok. Terima kasih. Jangan lupa follow saya. Jangan lupa follow saya. Anda tengok cara saya cakap ni pun dah tahu dah agak ngantuk dah ni. Okey. Terima kasih semua.